Saya menghormati penubuhan RCI, saya menghormati laporan yang telah dikeluarkan, tapi saya terkilan kerana saya dah disapina, dah pergi duduk di depan pintu bilik RCI, dan bila saya kata lebih pada 30 minit bukan bermakna lepas 30 minit saya balik. Maksudnya it could be 45 minutes or 1 hour saya duduk. Dan lepas tu urus dia keluar dan cakap, Tan Sri, tak perlu masuk, Tan Sri boleh balik. Kata, kenapa? Kita terpinga-pinga, kenapa? Senyum, tak ada jawapan. Sampai hari ini tak ada jawapan. Kenapa saya tak dipanggil? Saya yang menandatangani sijil audit tersebut. Laporan RCI kata Ketua Audit Negara tidak tegas. Tuan-tuan tengok saya ni tegas ke tidak? Saya tegas ke tidak? Dah tak bukan Ketua Audit Negara lagi pun dah tua dah sekarang, tapi masih tegas. Tapi maksudnya kalau saya memberi penerangan, sekurang-kurangnya you hear my side of the story, and mungkin you won't say saya tak tegas. Itu jelas saya terkilan, tapi saya masih hormati RCI. Saya tidak ada, it's water under the bridge.